Hello everyone, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Honda City 2025 adalah sedan kompak yang direka untuk menawarkan gabungan gaya moden, ciri-ciri canggih, dan prestasi yang efisien. Ia datang dengan dua pilihan enjin, satu adalah enjin petrol 1.5 LIVTEC yang menghasilkan 119 kuasa kuda dan 145 Nm torque. Enjin ini dipadankan dengan transmisi manual 6 kelajuan atau transmisi variabel berterusan (CVT), menawarkan pengalaman pemanduan yang lancar dan efisien dengan jarak perjalanan antara 17 hingga 18 km/h. Selain enjin petrol, Honda City 2025 juga menawarkan varian hibrid (HEV) yang menggabungkan enjin petrol dengan motor elektrik untuk menghasilkan keluaran sistem gabungan sebanyak 126 kuasa kuda. Varian ini sangat cekap bahan api, menawarkan jarak perjalanan kira-kira 27.26 km/h, menjadikannya pilihan yang hebat untuk pemandu yang prihatin terhadap alam sekitar. Dari segi dimensi, Honda City 2025 mempunyai panjang 4.589 mm, lebar 1.748 mm, dan jarak roda 2.600 mm, memberikan ruang dalaman yang luas untuk penumpang. Sedan ini mempunyai kelegaan tanah sebanyak 134 mm, yang sesuai untuk menangani jalan-jalan bandar dan pinggir bandar. Sedan ini direka untuk memuatkan 5 penumpang dengan selesa, dilengkapi dengan interior yang mewah dengan bahan berkualiti tinggi dan reka bentuk yang moden serta elegan. Honda City juga mempunyai reka bentuk luar yang menarik dengan lampu utama LED yang canggih, menambah gaya moden pada penampilannya. Kapasiti tangki bahan api untuk model petrol adalah 40 liter, memastikan pemandu boleh melakukan perjalanan jarak jauh tanpa perlu mengisi bahan api terlalu kerap. Walaupun kapasiti tangki bahan api untuk model hibrid mungkin sedikit berbeza, ia juga menawarkan kecekapan yang mengagumkan kerana gabungan kuasa elektrik dan petrol. Ini menjadikan Honda City 2025 pilihan yang sesuai bagi mereka yang mementingkan ekonomi bahan api. Selain itu, sedan ini menawarkan kelajuan tertinggi sehingga 180 km/h, memberikan pengalaman pemanduan yang berkuasa di lebuh raya. Dari segi teknologi, Honda City 2025 dilengkapi dengan sistem infotainment skrin sentuh yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto, membolehkan penyambungan lancar dengan telefon pintar. Sedan ini juga dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan canggih seperti bantuan kekal di lorong, brek mitigasi pelanggaran, dan kawalan pelayaran adaptif, memastikan perjalanan yang selamat dan selesa. Harga untuk Honda City 2025 berbeza mengikut kawasan, dengan model asas bermula pada RM12.28 di India, manakala di Pakistan, harga berkisar antara RM4.65 juta Pakistan hingga RM5.85 juta Pakistan. Secara keseluruhannya, Honda City 2025 menonjol dengan gabungan prestasi, keselesaan, dan teknologi moden, menjadikannya pilihan menarik dalam segmen sedan kompak. Jika anda menikmati video ini dan ingin sentiasa dikemaskini dengan ulasan kereta terkini dan berita teknologi, pastikan untuk suka, melanggan, dan tekan loceng notifikasi untuk terus mengikuti Auto Tech Malaysia.